Serangga kadar kepupusan serangga adalah 8 kali lebih tinggi daripada mamalia, burung atau reptilia. Krisis ini amat teruk bagi pendebunga, lebah, yang peranannya dalam ekosistem dan pertanian adalah kritikal. Lebah liar dan jinak mendebungakan 75% tanaman pertanian dan 90% tumbuhan berbunga liar. Lebih daripada 30% pengeluaran makanan dunia bergantung kepada lebah. Hari ini, populasi lebah madu dan lebah liar menurun dengan cepat. Jika trend ini berterusan, separuh daripada semua populasi lebah mungkin hilang dalam dekat akan datang. Kehilangan lebah bermakna kehilangan hubungan yang menghubungkan tumbuhan dan makanan, alam semula jadi dan manusia. Kajian oleh penyelidik India telah mengenal pasti korelasi antara pencemaran mikroplastik dan penurunan populasi. Serangga, lebah berinteraksi dengan persekitaran mereka melalui impuls elektrik. Mereka menavigasi bukan sahaja melalui bau, warna dan bentuk bunga, tetapi juga secara luar biasa. Dengan mengesan medan elektrik bunga. Apabila seekor lebah menghampiri bunga, ia berkomunikasi melalui medan elektrik. Semasa lebah terbang, geseran dengan udara memberikan badan mereka cas positif. Manakala bunga yang dibumikan membawa cas negatif. Perbezaan ini mewujudkan medan elektrik yang membolehkan debunga dipindahkan ke lebah walaupun sebelum ia hinggap. Eksperimen telah menunjukkan bahawa lebah boleh membezakan bunga melalui medan elektriknya, mengaitkan isyarat elektrik tertentu dengan kehadiran nektar, dan juga menentukan kesegaran bunga melalui kekuatan cas bakinya. Selepas bunga dikunjungi, medan elektriknya menjadi lemah dan lebah lain boleh membaca isyarat bahawa bunga itu mengandungi kurang nektar. Selain itu, cas elektrik lebah itu sendiri boleh merangsang tumbuhan untuk melepaskan wangian, menarik lebih banyak pendebunga. Oleh itu, keseluruhan sistem komunikasi elektrik beroperasi antara lebah dan bunga. Cas elektrostatik yang dibawa oleh mikro dan nanoplastik memesongkan impuls elektrik ini, menjejaskan otak dan sistem saraf lebah. Akibatnya, lebah tidak lagi dapat mengenali bunga, mencari nektar, mencari jalan pulang, atau mengenal pasti ahli koloni mereka. Walaupun dos mikroplastik yang paling kecil boleh membawa maut kepada lebah. Lebah diliputi bulu sensitif dan sentiasa berinteraksi dengan persekitarannya, membolehkan zarah plastik mendap di badan mereka dan mudah menembusinya. Salah seorang pakar terkemuka yang mengkaji kesan mikroplastik terhadap serangga ialah Profesor David Baraki, PhD dalam ekologi dan etologi haiwan, ahli biologi dan ketua makmal ekologi kognitif dan tingkah laku di Universiti Florence. Kita sudah tahu daripada kajian kita dan kajian daripada rakan sekerja lain bahawa, contohnya, mikroplastik boleh menjejaskan mikrobiom usus. Jadi jika mereka makan dengan mikroplastik, ini boleh menyebabkan disbiosis atau mikrobiom boleh terjejas. Dengan cara yang sama, kami mendapati bahawa ia boleh menjejaskan tindak balas imun. Jadi kedua-dua anabi dan lebah madu mempunyai sejenis kemurungan imun, jadi mereka tidak lagi mampu melawan jangkitan. Dan mereka juga boleh menunjukkan perubahan tingkah laku. Jadi, sebagai contoh, sekali lagi, pembelajaran dan ingatan terjejas dan polietilena nampaknya tidak terlalu memudaratkan lebah madu. Dan polietilena mempunyai kesan yang kuat bukan sahaja terhadap kelangsungan hidup, tetapi juga terhadap pembelajaran dan ingatan. Jadi dalam eksperimen kami benar-benar mendapati bahawa kepekatan polimer yang mungkin boleh kami temui dalam persekitaran ini sebenarnya boleh menjejaskan pembentukan ingatan dan refrabra ingatan. Dan ini, sudah tentu, membimbangkan kerana bagi lebah madu, seperti yang saya katakan, adalah sangat penting untuk mempunyai pembelajaran dan ingatan yang baik tentang lebah. Apabila mikroplastik memasuki badan lebah melalui makanan atau udara, ia merosakkan usus, mengganggu metabolisme dan fungsi pembiakan, melemahkan sistem imun dan mengubah tingkah laku lebah. Malah sehingga hilang keupayaan untuk menavigasi.
Burung di seluruh dunia, saintis sedang memerhatikan trend yang membimbangkan. Bilangan burung liar semakin berkurangan dengan pesat. Di Amerika Utara sahaja, sejak 50 tahun lalu, kira-kira 3 bilion burung telah hilang. Itu merupakan 1/4 daripada keseluruhan populasi burung. Isyarat elektrik memainkan peranan yang sama pentingnya dalam kehidupan burung seperti yang berlaku di seluruh biosfera. Sistem saraf burung berfungsi melalui penghantaran isyarat elektrik dari otak ke seluruh bahagian badan. Impuls tersebut mengawal pergerakan sayap, ekor dan badan semasa terbang, penglihatan dan koordinasi, respons kognitif, contohnya mengelak pemangsa, komunikasi nyanyian dan vokal. Burung adalah pelayar hidup sejati yang mampu bergerak ribuan kilometer dan kembali tepat ke lokasi yang sama tahun demi tahun. Saintis telah mendapati bahawa banyak burung yang berhijrah menggunakan medan magnet bumi untuk orientasi. Bayangkan sebuah kapal terbang. Seorang juruterbang melihat skrin radar dengan garisan dan penanda untuk mengelakkan diri daripada sesat di langit. Bagi burung, mata mereka berfungsi sebagai radar sedemikian. Molekul khusus di mata mereka mengesan cahaya dan medan magnet bumi, menukarkannya menjadi isyarat elektrik. Di dalam otak, isyarat tersebut membentuk imej dengan garis medan yang ditumpangkan pada dunia sebenar. Seekor burung secara serentak melihat awan, daratan, dan radar magnetnya, membolehkannya mengekalkan haluan ke mana-mana arah dengan mudah. Zarah mikro dan nanoplastik yang bercas elektrostatik yang memasuki badan burung mengganggu impuls elektrik dan mengganggu fungsi sistem sarafnya. Ini menyebabkan kehilangan koordinasi motor, ingatan dan keupayaan pembelajaran yang lemah, dan penyuaraan dan orientasi ruang yang terjejas. Secara luaran, ini ditunjukkan sebagai penerbangan yang semakin tidak menentu, tingkah laku yang tidak stabil, dan kicauan yang lebih lembut dan lemah. Anak-anak burung sangat terdedah. Kebanyakannya tidak hidup hingga dewasa, dan mereka yang hidup sering menunjukkan gangguan kognitif. Walau bagaimanapun, itu bukan semuanya. Plastik merosakkan hati, buah pinggang, perut dan otak burung, menyebabkan gejala yang menyerupai penyakit Alzheimer. Malah burung yang kelihatan sihat kehilangan keupayaan untuk menjaga pasangan dan anak mereka dengan secukupnya, sekaligus mengurangkan peluang mereka untuk pembiakan yang berjaya. Hidupan marin. Di bawah permukaan terdapat dunia yang unik di mana penglihatan menjadi lemah dan bunyi menjadi herut. Dalam keadaan sedemikian, hidupan marin melihat realiti secara berbeza melalui elektroresepsi. Keupayaan untuk mengesan medan elektrik yang sama dan menavigasi melaluinya. Pemangsa seperti jerum boleh mengesan impuls elektrik kecil yang dihasilkan oleh pengecutan otot dan degupan jantung. Mangsa mereka, walaupun ikan kekal tidak bergerak dan tersembunyi di dalam pasir, isyarat bioelektriknya mendedahkan lokasinya. Semua organisma hidup di dalam air menghasilkan medan bioelektrik berterusan disebabkan oleh aliran ion merentasi kulit mereka. Medan tersebut diubah secara halus apabila haiwan itu bergerak atau apabila makhluk hidup lain muncul berdekatan. Impuls elektrik adalah bahagian yang tidak dapat dipisahkan daripada kehidupan itu sendiri, walaupun di bawah air. Mikro dan nanoplastik yang dicas secara elektrostatik boleh memesongkan atau menyekat isyarat tersebut, yang menjadikan makhluk marin sangat terdedah. Akibatnya, haiwan marin dan ikan kehilangan keupayaan mereka untuk mencari mangsa dengan tepat, mengelakkan pemangsa dan mengikuti laluan migrasi. Ini mengancam kelangsungan hidup mereka dan membawa kepada penurunan populasi. Tambahan pula, ikan yang terdedah kepada mikroplastik menunjukkan pelbagai kesan toksik, daripada disfungsi sistem imun kepada perubahan komposisi darah. Tanda-tanda neurotoxicity, terencat pertumbuhan dan kapasiti pembiakan yang berkurangan juga telah didokumenkan dalam ikan. Semua proses dalam biosfera bergantung pada impuls elektrik yang sangat halus. Impuls inilah yang menjadi terpesong oleh mikro dan nanoplastik yang bercas elektrostatik. Mikro dan nanoplastik telah meresap ke dalam setiap persekitaran dan disepadukan ke dalam semua ekosistem.
Contoh yang diberikan di sini hanya mewakili sebahagian kecil daripada masalah global. Gangguan berlaku di seluruh biosfera tanpa terkecuali dan hasilnya adalah sama di mana-mana. Herotan penghantaran isyarat, kerosakan sambungan biologi, kerosakan sistem hidup dan akhirnya kematian kehidupan itu sendiri. Mikro dan nanoplastik ada di mana-mana dan semua yang disentuhnya perlahan-lahan mati. Mikro dan nanoplastik yang bercas mengganggu impuls biologi semula jadi yang membentuk asas kehidupan. Secara beransur-ansur, ia menghakis mekanisme yang membolehkan biosfera wujud dan berinteraksi. Perebutan ini bermula dari dalam. Perlahan-lahan, hampir tidak dapat dilihat, namun tidak dapat dielakkan. Malah, apa yang kelihatan sihat dan hidup hari ini sudah tercemar oleh mikro-nanoplastik. Hari ini, begitu banyak zarah ini telah terkumpul di planet kita sehingga ia cukup untuk memusnahkan seluruh biosfera. Beberapa kali ganda, dan bilangannya terus meningkat setiap hari. Alam semula jadi bukan sekadar habitat. Ia adalah nafas kita, makanan kita, dan perlindungan kita. Manusia boleh hidup tanpa teknologi, tetapi bukan tanpa udara, air, dan organisme hidup. Apabila kehidupan di bumi mati, manusia juga mati bersamanya. Sebenarnya kita tidak wujud secara berasingan daripada alam semula jadi. Tidak kira betapa kita cuba meyakinkan diri kita sebaliknya. Kita adalah sebahagian daripadanya. Jadi anda mungkin sudah meneka yang akan kita bincangkan seterusnya. Ya, tentang kita. Dorongan kehidupan bagi manusia, sama seperti semua makhluk hidup di biosfera, isyarat elektrik adalah nadi kehidupan. Tubuh manusia, secara literalnya, adalah sistem elektrik. Otak berfikir dengan bantuan impuls elektrik. Jantung berdegup kerana sel menghantar isyarat elektrik antara satu sama lain. Dan otot mengecut apabila mereka menerima isyarat daripada sistem saraf. Neuron memainkan peranan penting dalam menyelaraskan semua fungsi badan dengan menjana dan menghantar impuls elektrik.